saya Akila Umairah binti Maksir Fubai dan kakak saya Anasha binti Khairul Nafidah binti Anasa dan guru pimpin kami Dr. Syamsul Azwani bin Nawi akan memperkenalkan projek inovasi kami iaitu Kit dan Kurung Interaktif. Pertama sekali, saya akan menerangkan objektif projek inovasi kami, iaitu pertama, murid dapat memahami cara penggunaan tanda kurung lengkung dan tanda kurung siku dengan tepat. Yang kedua, murid dapat meningkatkan kemahiran mengaplikasikan penggunaan tanda kurung lengkung dan kurung siku dalam penulisan bahasa Melayu. Dan yang ketiga, projek inovasi kami dapat menarik minat pelajar dalam mempelajari penggunaan tanda kurung. Seterusnya, isu dan permasalahan tanda kurung ini ialah murid mengambil masa yang lama untuk mengenal pasti tanda kurung lengkung dan tanda kurung siku. Seterusnya, murid sering keliru dengan penggunaan tanda kurung ini. Akhir sekali, murid tidak dapat menguasai tentang tanda kurung lengkung dan tanda kurung siku. Bagi pelan pelaksanaan projek ini, kit tanda kurung interaktif ini diperkenalkan berdasarkan faktor kelemahan penggunaan tanda kurung dalam kalangan pelajar. Ianya dibangunkan untuk mengatasi masalah pelajar yang sering keliru dalam penggunaan tanda kurung lengkung dan juga tanda kurung siku ketika menulis ayat. Selain itu, projek inovasi ini dibina berdasarkan hasil pemerhatian dan ujian diagnostik yang menunjukkan masih ramai tidak memahami cara penggunaan sebenar tanda kurung ketika menulis ayat. Dan akhir sekali, ianya direka dengan pendekatan pembelajaran yang lebih visual dan interaktif yang menunjukkan dalam kit ini terdapat jenis dan fungsi sebenar tanda kurung tertentu. Dan seterusnya, dalam projek inovasi kami terdapat 4 pelaksanaan projek, iaitu yang pertama, pengenalan, pelaksanaan, penilaian dan penambahbaikan. Untuk pengenalan, inovasi yang kami bangunkan untuk membantu pelajar tingkatan 3 dalam memahami dan menguasai cara penggunaan tanda kurung lengkung dan tanda kurung siku dengan betul. Untuk aspek kedua, iaitu pelaksanaan. Dalam pelaksanaan, guru akan memperkenalkan kepada pelajar tentang kit tanda kurung interaktif dilaksanakan dan juga pelajar akan diberi penerangan tentang cara penggunaan tanda kurung dan setiap fungsi tanda kurung melalui aktiviti interaktif dan secara berkumpulan. Yang ketiga pula, dari segi aspek penilaian, pelajar akan menjalankan aktiviti menulis ayat menggunakan penggunaan tanda kurung berdasarkan situasi yang diberikan. Guru akan menilai tahap kefahaman mereka melalui tahap penulisan dan aktiviti berkumpulan. Dan akhir sekali, dari segi aspek penambahbaikan, maklum antara murid dan guru akan dianalisis dan akan menambah baik bentuk dan penggunaan inovasi untuk menjadi lebih baik dan berkesan dan meningkatkan penguasaan tanda kurung. Kos projek kit tanda kurung ini hanya berjumlah 18 ringgit. Span di dalam kit ini berjumlah RM4, print color berjumlah RM8 dan kapas ini berjumlah RM4, gam berjumlah RM2. Bagi keunikan projek ini, ia mudah digunakan di mana sahaja. Selain itu, ia disediakan dalam bentuk interaktif dengan pelbagai warna. Ia juga mudah digunakan untuk menerangkan kepada pelajar mengenai cara penggunaan tanda kurung yang sebenar. Untuk projek inovasi kami, terdapat 4 impak, iaitu murid dapat mengenal pasti cara penggunaan tanda kurung dengan tepat. Kedua, murid dapat mengenal pasti atau membuangkan kesalahan dalam penggunaan tanda kurung dalam setiap ayat yang mereka lakukan. Dan yang ketiga, dapat membantu guru dalam mengemukakan ataupun memperbagaikan kaedah dalam pengajaran bahasa Melayu secara kreatif dan interaktif. Dan akhir sekali, dapat mewujudkan proses pembelajaran secara lebih menyeronokkan dengan menggunakan penggunaan bahan secara visual dan manipulatif. Faedah sampingan daripada kit tanda kurung ini ialah murid dapat mengenal pasti tanda kurung lengkung dan tanda kurung siku. Seterusnya, murid dapat mengenal pasti kesalahan tanda kurung ini dalam ayat. Kemudian, murid dapat
dapat mengikuti aktiviti PDPC dengan lebih aktif. Akhir sekali, murid dapat memberi gambaran tentang fungsi tanda kurung ini dengan betul. Dan akhir sekali bagi keboleh pasaran. Kek tanda kurung interaktif ini boleh diperluaskan sebagai bahan bantu pengajar dalam penggunaan tanda kurung lengkung dan tanda kurung siku dalam bahasa Melayu. Ianya boleh dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penggunaan